Jadi kita nak sambung balik penceritaan kita pada tanggal 4 bulan 2 yang lepas lagi, kerana sebelum 18 hari bulan itu saya bincang tentang Ramadan, tajuk khusus sebelum Ramadan. Kita baliklah tentang tajuknya Sakaratul Maut, tentang soal kematian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, Ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma arhamna bi ni'matil iman wal islam wa thabbit qulubana ala ta'atika wa ala dinika ya arhamar rahimin. Allahumma arfa' rayatal islam wal muslimin wa nas'aluka Allahumma fawatihal khairi wa khawatimahu wa jawami'ahu wa awwalahu wa zahirahu wa batinahu. Hasbunallah wa ni'mal wakil. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين مقبولين. اللهم تقبل منا صلاتنا وقيامنا وصيامنا إنك على كل شيء قدير. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا رب العالمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا
وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ. Sadaqallahul Azim. Al-Baqarah 269 yang bermaksud diberikan ilmu dan hikmah oleh Allah siapa yang ia kehendaki, dan barang siapa yang diberikan ilmu dan hikmah, kesungguhnya diberikan kebaikan yang banyak. Dan tidaklah orang-orang yang ingat kepada Allah melainkan orang-orang yang baik, bijak dan berakal. Al-Baqarah 269. Sadaqallahul Azim. Yang dihormati, berbahagia, Kak Salwa dan seluruh dan kuasa pengurusan kuliah duha muslimat, yang dihormati seluruh kehadiran pada pagi ini di kalangan para jamaah muslimin dan juga muslimat. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla di pagi yang penuh ketenangan, di pagi yang penuh keberkatan, di pagi yang penuh keistimewaan 14 hari Ramadan ini. Alhamdulillah, dari hari ke hari Ramadan yang telah kita nikmati sampai jua kita pada pagi ini, pertengahan Ramadan Al-Mubarak. Dan apa yang telah kita lakukan sepanjang 2 minggu ini, mudah-mudahan dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita lakukan, tasbih, tahmid, qiyam, tahajud, doa, berpuasa, salat tarawih, duha, kita berinfak, bersedekah, membaca Al-Quran, dan sebagainya. Mudah-mudahan apa saja amalan yang kita lakukan itu benar-benar bukan saja diterima oleh Allah, tetapi mendekatkan kita kepadanya dan digolongkan kita golongan yang dilihat dengan pandangan sayang kasih. Nabi bersabda dalam hadis Muslim, "Inna lillahi utaqa'u minan nari fi kulli yawmin wa lailatin." Maksud hadis berbunyi, Nabi bersabda, sesungguhnya dalam Ramadan ini Allah melihat kita, dan siapa yang diterima Allah amal ibadatnya, ia akan masuk golongan utaqa. Utaqa ini mana orang yang dibebaskan daripada api neraka. Allah pandang bila? Setiap hari dan malam. Setiap hari, petang, malam, Ramadan, Allah pandang kita, melihat hambanya. Dan apa yang berlaku, kata Nabi, utaqa'um nanar, golongan itu golongan yang bebas daripada api neraka. Jadi hadis seumpama ini berikan kita motivasi yang besar supaya kita termasuk golongan yang Allah pandang kita dan masuk dalam senarai orang-orang yang Nabi sebut dibebaskan api neraka, atqam minan nar. Jadi soalnya, peluang itu apa kita telah capai atau tidak, penentuan adalah amalan kita. Macamlah dalam sebuah peperiksaan, pensyarah dia ada markah 100 di tangannya. Pengalaman itu saya adalah sebab pensyarah 27 tahun, ya, 26 tahun. Kita dapat pegang markah. Setiap orang 100 markah, itulah yang kita boleh beri. Tetapi pelajar-pelajar yang cuai, yang tak buat dengan sebaik-baiknya, tak ambil perhatian secukupnya, hak mereka tak sampai 100%, boleh jadi 60%, 70%, ataupun fail terus, kurang 30% fail. Pelajar yang terbaik, dia akan buat daripada assignment yang diberi, tugasan semesternya, jadi 98%, 96%, hampir 100%.
Jadi pilihannya tak di tangan pelajar. Markah dah ada 100% nanti. Pilihan tangan pelajar. Ada kekuatan, ada kesungguhan, dapat yang tinggi. Demikian Allah Azza wa Jalla. Di tangan Allah ada senarai. Ya Allah beri peluang untuk masuk senarai ini. Nak masuk ke tidak masuk? Ada kamu malas beramal, tak masuk senarai lah. Tak layak masuk. Tapi kalau kamu beramal, beribadat dengan kesungguhan, air mata tumpah malam siang, Quran dibaca dengan penuh keinsafan, sedekah dibuat, tasbih, tahmid, qiyam, tahajud, puasa pun betul dan benar. Infak sedekah pun banyak, air mata tak pernah titim lagi ke menitis banyak. Contohnya, maka layak ke tak layak? Layaklah untuk masuk senarai Allah berikan tadi. Benar tadi. Itulah contoh yang mudahnya. Jadi peluang itu adalah peluang keemasan. Dan peluang ini peluang yang besar. Sebab dalam hubungan kita Ramadan ini, ada 4 perkara yang boleh dikatakan teras Ramadan. Ini saya tak sentuh ni pada saya ceramah awal-awal itu. Saya tak sentuh yang ni. Ada 4 teras utama Ramadan yang patut menjadi fokus perhatian kita. Yang pertama ialah qiyam. Qiyam dengan makna kita bangunkan ibadat secara konsisten. Qiyamkan, kita bangunkan konsisten dalam beribadat. Jangan abaikan. Yang kedua, siyam. Puasa, lengkapkan sebaik-baik puasa. Dalam berpuasa, kita hilangkan daripada cakap-cakap yang rafath, yang tak betul, yang tak elok, yang tak baik. Nak maki hamun cukup-cukuplah. Basah lidah dengan tasbih tahmid je. Tak boleh tasbih banyak-banyak, diamkan. Tak boleh buka mulut lah. Daripada bercakap benda yang bukan-bukan. Itu siyam. Menahan diri daripada sesuatu merosakkan puasa. Yang ketiga, teras puasa ialah al-maghfirah, keampunan. Peluang keampunan Allah buka seluas luasnya Ramadan. Yang keempat, itqun minan nar. Yang keempat ialah natijah puasa daripada qiyam, siyam, taubat itu maghfirah, bebas api neraka. Neraka tak sentuh kita. Ini 4 teras penting ni. Dalam Ramadan sebulan, daripada qiyam, siyam, maghfirah, itqun minan nar. Jadi kemuncak kita ini ialah utaqa. Kerana Allah yang akan menyenaraikan hamba-Nya yang tergolong-golong utaqa. Utaqa ini bebas api neraka. Jadi apa yang saya nukilkan dalam mukadimah pada pagi ini sekadar untuk ingatkan balik dan bukan untuk ingatkan tuan-tuan semata-mata. Yang bercakap pun samalah. 14 hari Ramadan yang telah kita nikmati ini, di mana letaknya kita pun jajaran kehidupan kita. Letaknya di mana kita punya jajaran kehidupan kita dari sudut amalan, ibadat, apa sahaja. Jadi renung-renungkanlah. Renung-renungkanlah. Semaklah. Perhatilah. Muhasabahlah. Mudah-mudahan kalau rezeki Allah kepada kita masih ada hari mendatang, kita lengkapkan selengkap-lengkapnya. Kalau tidak ada rezeki lagi dalam tempoh beberapa hari ini, Allah ambil nyawa, sekarang itulah kita. Jadi kerugian kita boleh rasalah, aku dah 14 hari ini, tak banyak mana pun lagi amalanku. Taubat pun belum konsisten. Ibadat pun tak istiqamah. Quran pun tak dibaca lagi. Tasbih tak. Contohnya lah, contoh. Jadi kerugian itu siapa? Yang cipta kerugian? Kita lah. Jadi peluang itu ada. Jadi ini yang saya kaitkan dengan pelajar tadi. Markah 100 hak semua pelajar. Tak ada pula pelajar ni layak 100, yang ni 90 je, tak ada. Semua layak belaka. Tetapi kelayakan tu hanya ditulis perangai masing-masing. Persiapan diri masing-masing. Dan rajin, hubungan pensyarah pun ada baiknya. Kerja dia buat, assignment selesai. Sampai tulis pada masa yang ditetapkan, 2 minggu lah, sehari, 2 hari lah.
Hak layaklah dapat 95%, 100 pun dapat. Tapi kalau dia keadaan tak rajin, malas, selayaknya 30%. Gagal terus menjadi. Demikianlah kita. Jadi tuan-tuan, ini antara yang saya cuba nak kaitkan, sebab tidak ada suatu kemanisan yang lebih besar dalam Ramadan kecuali di saat kita benar-benar meraih apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tak ada kemanisan lebih. Walaupun kita rasa manis tu banyak dah kita makannya, nasinya, kuih muihnya, tapi itu manis yang mudaratkan. Tak kena cara, lepas Ramadan, macam-macam penyakit akan datang. Kan lebih kemanisan makanan. Tapi manis ibadat ini, tak akan penyakit bawa kepada kita, tapi kenikmatan. Kemanisan itu akan bawa kita kepada rahmat, redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana kata Imam Al-Ghazali, halawatul imani, kemanisan beriman itu, kata dia ialah tariqun idal jannati. Kemanisan iman adalah jalan ke syurga. Halawatul imani tariqun ilal jannati, kemanisan beriman itu adalah jalan untuk ke syurga. Maksudnya kata Imam Al-Ghazali, tiket ke syurga iman yang hidup, yang baik, yang manis. Itu jalan ke syurga. Wallahu alam. Itu sekadar satu renungan tambahan dah daripada semangat Ramadan yang kita sedang nikmati. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya Allah, permudahkan urusan ilmu amal kami, ya Allah. Dan terimalah apa yang telah kami lakukan dalam keadaan kami letih macam mana pun, ya Allah. Itulah kami mampu lakukan. Penat, ya Allah, itu kami boleh lakukan. Kesempitan pun, ya Allah, itu kami lakukan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tuan-tuan, itulah harapan saya pun kepada saya yang bercakap dan kepada yang hadir pada pagi yang penuh berkat ini. Sebab nampak wajah-wajah orang letih belaka ni. Penat. Kita nampak wajah orang letih. Bukan letih tak makan, letih beribadat. Ya? Bukan letih tak minum, tak makan, puasa letih lah. Tetapi letih kerana cari pahala yang begitu banyak sampai tak sempat nak jangkau dah. Bila masa baca Quran, bila masa nak zikir, bila masa nak tilawah, bila masa nak. Tapi tak apalah. Buatlah semaksimalnya. Kerana ibadat ini, dia dua je. Maksimum ataupun minimum. Itu saja. Tapi dua-duanya betul belakang. Minimum kalau istiqamah betul. Yang tak betul, minimum terus. Sungguh minimum. Tapi kalau minimum, istiqamah tak apa. Sebab Nabi sebut kita, amalan Allah paling suka yang sikit tapi berterusan. Bagus juga. Tapi kalau maksimum, lagi baguslah. Maksimum ibadatnya memang tanpa henti. Ya, tanpa batas. Okeylah. Tapi kalau minimum, sungguh minimum, sampai tak buat apa, itu rugi kita. Tapi kalau minimum dalam batas istiqamah, okey. Buat sikit tapi berterusan. Nabi kata, itu amalan Tuhan suka. Khairun, apa kata Rasulullah? Ahabbul a'mali indallahi adwamuha wa in qallah. Amalan Allah paling suka kalangan hambanya yang sikit tapi berterusan. Istiqamah. Itu juga amalan yang sebaik. Baik. Jadi kita nak sambung balik penceritaan kita pada tanggal 4 bulan 2 yang lepas lagi. Kerana sebelum 18 hari bulan itu saya bincang tentang Ramadan, tajuk khusus sebelum Ramadan. Kita baliklah tentang tajuknya Sakaratul Maut, tentang soal kematian. Semalam satu surau, tengah malam pukul 12 lebih, mesej saya. Surau, apa nama surau tu? Malam ni ceramah kat dia lah, Tazkirah Ramadan. Ar-Rawdah, Bandar Bukit Raja Kelang. Tazkirah malam ni. Kat 12.30 mesej saya, Ustaz, dia tunjuk gambar Medina Studio. Ya, video yang direkam oleh Haji Mansur. Di sinilah tajuk semua. Ustaz, minta malam Ustaz kupas yang tu. Tazkirah malam ni. Saya kata kupas yang tu mau sejam. Ya, tazkirah 20 minit je. Saya kata naik kali-kali lepas Ramadan. Dan malam ni tajuknya saya ubah kepada
kematian satu peringatan. Jadi saya ubah sikit lah. Dia nak tahu Sakratul Maut sebab dia tengok dia punya rakaman bulan lepas daripada Medina Studio. Ini cerita semalam ni, surah ubah. Jadi orang tu nak cerita kematian. Tak apalah. Saya kata tak apalah, saya takkan bawa tajuk Sakratul Maut, nak bawa tajuk kematian satu peringatan. Tak sikit 20 minit. 20 minit tuan-tuan tak lama. Tak lama. Bagi orang mengaji, orang tak mengaji memang lama dah kan. Baik. Tajuk kita Sakratul Maut. Tuan-tuan sekalian, sambungan kita pada pagi tajuk air mata. Dah sebut dah dulu. Tajuk air mata. Mana mungkin tidak air mata akan terkeluar daripada kelopak mata kita. Ini tajuk jiwa. Tajuk hati, dalaman jiwa kita, tuan-tuan sekalian. Saat ini saat paling kritikal. Saat yang tak boleh nak cerita pada orang dan orang tak tahu apa keadaan kita. Benda yang orang tak akan tahu dan kita tak boleh cerita ke orang. Sakit, pedih, susah nak mati, bagaimana situasinya. Tapi semua itu hanya boleh disembuhkan, dipermudahkan dengan amal-amal yang kita bawa. Jadi penawar kepada sakit kematian ini ialah amal, ibadat kita. Itu penyembuh yang paling mujarab sekali. Bukan tak kena kesakitan, tapi dikurangkan kesakitan. Diringankan bebannya kerana amal. Saya tekankan, sangat-sangat ditekankan tentang amal ini adalah merupakan pintu rezeki kita yang paling besar. Dia tuan-tuan, amal-amal kita sekarang, apa kita buat, tak kiralah Ramadan tak Ramadan ke, bukan syurah Ramadan je, lepas Ramadan pun. Semua amalan kita, sedikit ke banyak, besar ke kecil, wajib ke sunat, jangan pandang lekeh. Ini adalah nyawa kita yang akan membantu kita sampai kita mati. Kita ingat tak ingat, saya tak tahulah, tapi saya ingatkan diri saya dan ingatkan tuan-tuan yang datang dalam ceramah saya. Kita ada berapa nyawa? Berapa? Satu. Itu yang tak datang mengaji tu. Bukan kan? Bukan penggurau tu, jangan marah saya. Puan-puan ni semua tu. Jika kadang-kadang bergurau juga, nanti usah seria saja. Asyik terjemati nak menangis ya. Sampai tak nak ketawa, tak. Kita bergurau je. Puan, saya minta maaf ya, Ramadan. Puan ni orang yang kekal dalam ceramah. Kita dua nyawa, tuan-tuan. Bukan satu kita nampak yang kita masuk. Dua nyawa kita ni. Nyawa yang pertama sekarang ni, tarik oksigen. Nyawa ini bila sampai masa tamat tempoh dia. Tamat tempoh dengan kematian. Nyawa ini akan tamat tempoh bila mati. Selesai. Stop kat situ. Tak bergerak dah badan kita, tak bercakap dah kita, tak bersuara kita. Itu yang pertama. Tapi nyawa kedua kita yang tak akan mati, apa dia? Amalan kita lah. Ini falsafah agama ni. Ulama pembincang. Nyawa kita yang kedua yang tak akan alami kematian. Iaitu bantu kita sampai bila daripada alam kubur sampai ada masyar. Amalan. Yang akan berkat ke nyawa kita semula. Bukan semula dengan hidup balik, tidak. Tidak, tapi dari sudut menyelamatkan kita daripada alam kubur hingga alam barzakh, hingga alam masyar. Amal kita lah. Nyawa kita. Jadi kalau nyawa kita ini berdasarkan amal soleh yang banyak, lengkap, cukup, padu, kita akan berada dalam keadaan tenang. Tenang dengan makna bahagia di alam kita lah, bukan alam dunia. Alam kubur, alam barzakh sampai alam masyar. Itulah nyawa kita. Kita akan bawa nyawa itu sampai menghadap Allah. Ini kadang-kadang orang tak berapa nak tahu sebab tak mengaji. Dikira setakat nyawa dunia, tamat amat. Tidak. Kerana orang beriman dia nak nyawa kedua. Maka dia hidup di masa hidup di bumi Allah ini, dia tidak akan kecewakan hidup dengan amal soleh. Masa, tenaga, waktu dia akan cari ilmu dan amal. Sebab apa? Aku nak hidup dalam keadaan tenang, bahagia di alam aku nanti, alam sana nanti, alam kubur, barzakh sampai alam masyar. Jadi kalau orang tak ada amal,
Macam mana cerita? Dia tidak dapat kenikmatan dan keselamatan. Jadi inilah hakikatnya. Jadi apa hujahnya? Siapa ingat? Ini kadang-kadang Kak Salawat kena tertanjur juga. Kita mengaji lama dah. Tanya-tanya itu bukanlah nak beri markah pun. Markah tak ada pun. Tapi bila siapa jawab, mana dia memahami. Siapa yang ingat-ingat dalam minda pemikirannya, apa hadis yang saya pernah baca, pernah sampaikan, pernah kupas pun. Bukti yang menjadikan bukti dalil, itulah yang Allah minta kepada kita. Bila menghadap dia nanti. Allah tak minta kita menghadap keturunan. Betul tak? Nah, itu dah masuk maksud hadis dah tu. Betul, ada hadis Nabi kata apa? Bila manusia dikumpulkan, yuhsyarun nasu fi yaumil qiyamati, kita menghadap Allah. Dalam keadaan macam mana? Allah mula bercakap. Semua kita diamkan diri, tak bercakap. Allah bercakap. Allah kata apa? I'tuni bi'amalikum wala ta'tuni bi'ansabikum. Hadis kursi. Ini hadis, tuan-tuan. Hadis kursi di makna hadis Nabi sampaikan atas wahyu Tuhan. Nabi ucap tapi wahyu Tuhan kepada baginda. Itu ada kursi. Apa cerita kata Nabi? Di padang Masya Allah kan berfirman. Allah bersuara dengan tegas kepada hamba bila kata apa? I'tuni bi'amalikum. Manusia datang dengan amalan. Wala ta'tuni bi'ansabikum. Jangan datang bawa keturunan kamu. Siapa kamu? Bangsa kamu. Aku tak dengar dah hari ni. Ingat hadis ni? Ingat kan? Cuba buka buku-buku yang dah buat jaduk tulis selama tu. Jumpa hadis tu. Di buku berapa? Ke-8, 7 lah tu. Ya. Bukan buku pertama tu. Sebab lama dah cerita hadis ni. Saya cakap disebab ini kenyataan yang penting kepada kita. Memotivasikan kita. Maka siapa yang tak nak cari ilmu, dia rugi. Siapa yang tak nak buat amal, dia rugi besar. Sebab itulah umur, itulah usia kamu. Itulah yang menjadi pembantu kamu nanti di padang mahsyar sampai alam pada kubur sampai alam mahsyar. Nyawa kita tu. Jadi kata Allah SWT kepada kita, I'tuni bi'amalikum. Hei manusia, datang menghadap dengan amal. Aku tak nak tengok keturunan kamu siapa, bangsa apa, tak nak tengok semua. Itu bukan ukur. Ini bukan urusan aku dah sekarang ni. Yang bangsa ini masa dunia saja. Pangkat tinggi mana, dunia saja. Tapi sekarang urusan aku kan urusan amalan. Hadis-hadis kursi. Jadi kita ini dua nyawa, seulang balik. Satu nyawa yang sedang tarik masuk, yang ini boleh berhenti bila masa mati. Tapi nyawa kedua, amalan kita baik. Jadi, sakratul maut ini, tuan-tuan sekalian, boleh menyebab ianya diringankan Allah kerana amal soleh. Baik, selesai. Ini saya anggap sebagai satu rumusan awal lah, sebab kita dah sebulan lebih dah tak baca tajuk ini. 4 bulan 2 terakhir, kita boleh ulang-ulang begitulah. Baik. Kemudiannya, mana tadi? Okey. Sambungannya ialah muka surat 78. Hadis itu setelah baca dah, cerita Nabi nak meninggal, wafat. Aisyah yang tolong bantu Nabi ringankan beban Nabi pada masa itu sampai Nabi jatuh tangannya dan Nabi pun sebut ila rafiqil a'la. Nabi kata, aku nak balik kepada Tuhanku, kembali pada Allah Azza wa Jalla. Itu saat Nabi hadapi. Kita selesai dah bincang. Baik. Aisyah berkata, ini di antara cerita sakratul maut ni. Masih tajuk sakratul maut. Sakaratul maut. Bahasa Arab ya. Tapi sudah dimelayukan. Tapi makna Melayu apa dia? Sakarah maknanya kepayahan, kesakitan. Al-maut, kematian. Dia terjemahnya ialah kematian yang sakit dan menyakitkan. Itu terjemah bahasa Melayu. Sakarah itu maknanya sakit dan menyakitkan. Al-maut, kematian. Terjemahnya ialah kematian yang sakit, menyakitkan. Jadi, fokus kalimat itulah kematian itu memang sakit dan
menyusahkan, menyakitkan. Bukan kematian bukan biasa, bukan mudah begitu saja. Menyakit dan sakit. Aisyah berkata, sepatutnya kemudahan mati tidak perlu lagi diinginkan seseorang setelah aku lihat kepedihan mati yang dialami Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada Imam Tirmizi. Tengok tuan-tuan, Aisyah bercakap, sebab dia tengok suami yang tercinta nak meninggal. Dia tengok Nabi Rasul yang nak wafat. Orang paling hampir kepadanya, yang beliau boleh usap kepala, sebab itu adalah suaminya. Dia boleh urut dada Nabi, itu suaminya. Dengan mata kasih dia tengok Nabi nak macam mana. Sampai kata Aisyah, sepatutnya kemudahan mati tidak perlu lagi diingat seorang setelah aku melihat kepedihan mati Nabi. Maksud apa? Kata Aisyah, kalau ada orang bercita-cita lah mati itu mudah. Kalau ada orang berkata, Allah, kalau mati itu mudah. Kata Aisyah, tidak. Sebab aku tengok Nabi nak mati itu sakit. Sedangkan Nabi seorang Rasul yang dosa tidak ada. Insan yang paling sempurna. Insan Allah paling sayang. Insan yang paling lengkap segala-gala keimanan, keilmuannya. Tiba-tiba Nabi pun sakit nak mati. Aku tengok mata kepala. Jika ada orang kata, kalau boleh mati itu mudah-mudah saja. Tidak munasabah sekali. Ini kata Aisyah radhiyallahu anha. Suatulah pernah berlaku dan itulah yang berlaku kemudiannya. Ketika mana hampir wafatnya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar siapa? Abu Bakar adalah ayahanda Aisyah lah. Abu Bakar wafat setahun kemudian. Ya. Setelah wafat. Tuan-tuan sekalian, Aisyah pun sama. Dia rezeki Allah melihat kewafatan ayahandanya. Macam mana dia lihat wafat Nabi, suami yang tercinta, Rasulullah yang dicintai. Dengan begitu kepayahan, Abu Bakar nak wafat, Aisyah pun dapat melihatnya. Sampai orang tanya Aisyah radhiyallahu anha. Ini rawat ini jangan orang baca, tapi ceritanya ada. Seorang tanya Aisyah, bagaimana kematian Abu Bakar wa Aisyah? Macam mana kematian Abu Bakar itu? Kata Aisyah radhiyallahu anha, sesaat aku pernah menangis tengok Nabi nak wafat, demikianlah aku terasa kesakitan yang dialami oleh ayahku Abu Bakar kerana mati. Maknanya sama saja. Padahal Abu Bakar pun insan yang hebat. Akhlaknya, imannya, agamanya, takwanya, ibadatnya. Insan cukup hebat. Sempurnalah dalam bahasa mudah, sempurnalah. Tetapi kata Aisyah radhiyallahu anha, aku tengok Nabi dah wafat itu begitu sakit. Samalah cerita ketika aku tengok bapa aku sakit ketika nak mati. Tuan-tuan, menangis Aisyah radhiyallahu anha. Jadi ini menunjukkan kepada kita Aisyah radhiyallahu, ini bonda kita bercakap ni. Mak kita bercakap ni, Aisyah tu bonda kita semua. Min ummahatil mu'minin. Mak kita ni. Selepas mak kita pertama yang pernah lahir kita, mak kita kedua, isteri Nabi. Itu mak kita belakang. Ummahatul mu'minin. Ibu-ibu kepada orang yang beriman. Taraf mereka tinggi. Jadi letakkan gelaran ummahatul mu'minin, ibu-ibu kepada orang yang beriman. Baik. Abu Bakar bin Abu Shaybah menyatakan ini ulama kemudian. Bukan sahabat, bukan kalangan ulama sahabat, tidak, tapi ulama kemudian. Menyatakan dalam musnadnya daripada Jabir bin Abdullah bahawa Nabi bersabda, ceritakanlah kisah tentang Bani Israel kerana mereka punya berbagai jenis perkara luar biasa. Surah cerita kepada kami, ada sekumpulan kaum Bani Israel mau ziarah kubur. Setelah itu, setelah di sana mereka berkata, alangkah baik indahnya seandainya
Salat 2 rakaat, kemudian mohon kepada Allah agar sebahagian orang yang mati ini bangkit dari kuburnya dan menceritakan kepada kita tentang kematian. Mereka pun menunaikan salat sebanyak 2 rakaat. Ketika mereka sedang menunaikan salat, muncul seorang lelaki yang kepalanya warna putih, sedangkan bahagian tubuh lain warna hitam. Di antara mata ada kesan sujud. Dia berkata, apa yang kamu semua inginkan daripadaku? Aku telah mati sejak beratus tahun yang lalu. Bukan mati baru. Dah beratus tahun aku dah mati. Panasnya kematian masih aku rasakan sehingga sekarang ini. Oleh sebab itu, mohonlah kepada Allah Azza wa Jalla agar dia mengembalikan dahulu. Ini cerita. Ceritanya ialah daripada Jabir bin Abdullah. Ini Jabir ini sahabat Nabi. Menceritakan, dinukilkan kembali oleh sahabat, oleh ulama kita kemudian bernama Abu Bakar Abu Syaibah. Di Abu tu sekali ya, 2 kali itu kan. 2 tu silap tu. Abu tu satu ya. Dalam kitab 2 kali Abu kan. Itu silap cetak. Kesilapan cetak. Sepatutnya Abu Bakar bin Abu Syaibah. Silap cetak lah tu. Abu 2 kali, bukan nama dia lah. Satu. Cerita bahawa Nabi pernah bersabda, ceritalah kisah dan mereka kerana mereka ada berbagai cerita luar biasa. Dia begini. Nabi tuan-tuan, dia tak ada sahabat baginda yang berilmu. Jabir ini sahabat yang ilmunya tinggi. Dia dengar kisah-kisah yang lama, yang lampau, dia ingat ingatan, dia boleh cerita kepada Nabi sekian-sekian cerita. Bukan mak Nabi tak tahu, Nabi tahu. Tapi Nabi cuba minta sahabat cerita supaya orang lain pun tahu apa cerita yang berlaku. Cerita pun minta cerita tentang orang Bani Israel yang mati. Tapi Jabir riwayat kata, Jabir ni dia tawaduk. Ini saya baca ni daripada kitab yang lain lah ni. Kalau cerita ini dikutip pada satu kitab, ada cerita yang lain pun cerita yang sama periwayatannya. Sebab tu dalam hadis ni dia ada macam-macam periwayatan. Kita boleh semak lah. Tapi Jabir kata, ya Rasulullah, takkan aku nak cerita kepada engkau? Engkau lebih tahu pada aku. Itu tawaduk siapa? Jabir. Nabi tahu dia ada cerita-cerita yang dia boleh sampaikan. Nabi tahu sahabat ini ada kemampuan penceritaan, dia tahu dia ada ilmu tentang sesuatu yang lain, tapi Nabi minta. Sahabat kata apa? Jabir kata, ya Rasulullah, takkan aku nak cerita? Engkau lebih tahu pada aku lagi. Engkau lebih tahu, lebih fasih, lebih tahu, lebih alim pada aku. Aku tak mampu nak cerita lebih, ya Rasulullah. Menyebabkan Nabi terpaksa cerita. Dan Jabir kata macam tu. Itu antara cerita yang di sebalik cerita hadis ini. Sebab saya semak beberapa kitab yang lain. Jadi dengan itu, Nabi pun ceritalah. Patut Jabir cerita. Dia tahu. Tapi Jabir kata, ya Rasul, takkan aku nak cerita hal yang engkau lebih tahu pada aku. Dia banyak cerita macam tu. Banyak cerita berlaku yang Nabi minta sahabat bagi tahu, tapi kata sahabat, aku Rasulullah tak boleh cerita sebab engkau lebih tahu. Menghormati Nabi SAW. Itu penghormatan. Mereka tak, dalam Nabi mereka minta Nabi beritahu baik. Termasuk cerita ini. Jadi, bila macam tu keadaan, Jabir tak nak cerita, Nabi pun buka mulut. Cerita. Ini ceritanya. Nabi kata, kepada kami siapa? Sahabat-sahabat yang lain lah. Kami tu sahabatnya ramai. Bukan Jabir seorang ni. Di kalangan sahabat ramai, Jabir pun sama, ramai sahabat yang lain. Kami tu ramai. Lalu kata Nabi kepada kami, satu masa dulu ada sekumpulan Banu Israel yang datang ziarah kubur. Banu Israel ini maknanya kumpulan generasi yang lama. Zaman Nabi Musa lagi. Ratusan ribu tahun sebelum Nabi SAW. Cerita lama. Dan kata Nabi SAW, bila mereka ziarah kubur itu, mereka dalam keadaan nak tahu sesuatu tentang ahli kubur yang telah mati ni. Pergi ziarah. Bila mereka ke sana sampai ziarah di situ, jadi mereka datang mohon kepada Allah Azza wa Jalla. Ni ahli siapa ni? Banu Israel. Jadi kita boleh sebutlah ini pengikut Nabi-Nabi yang dahulu. Tidak Nabi Musa, Nabi Isa dan sebelumnya lagi lah Bani Israel. Baik. Cerita lama.
Lalu mereka sambil kubur, mereka bukan datang biasa. Hasrat mereka ialah untuk melihat, mengetahui satu situasi keadaan macam mana orang telah mati boleh cerita tentang keperitan kematian mereka alami. Tapi cerita itu jangan kita ambil sikap nak meniru. Maksudnya apa? Oh, kalau macam ni kita ke kubur kot, sembahyang 2 rakaat macam ni minta. Itu tidak kita patut amalkan. Sebab ini bukan sunnah Nabi ajar kita. Nabi cerita apa yang telah berlaku. Sebab zaman-zaman yang lalu, syariatnya tak sama syariat Nabi SAW. Daripada sudut perjalanan hukum hakak, mungkin tak sama. Apalagi zaman Nabi Musa, itulah cerita. Tapi Nabi tahu. Sebab ini wahyu Allah SWT. Saya sebut ini jangan kita tiru ni. Kokok lepas ni, cerita kita buat, kita tiru ya. Pergi tepi kubur, 2 rakaat sembahyang, minta Allah tunjukkan apa cerita ahli kubur ni. Jangan buat. Itu bid'ah yang dalalah kepada kita. Tapi cerita ini berlaku pada masa tu. Zaman Banu Israel. Ini Allah punya ketentuan. Nabi tak ajar kita macam ni, tapi jenis cerita apa yang berlaku. Dia macam cerita tu lah, banyak cerita berkait dengan Bani Israel ni, tuan-tuan sekalian. Macam cerita kalau saya ambil sikit sebagai rumusan awal ataupun cerita awal, kalau nak cerita lain banyak lagi. Macam cerita yang bunuh 10 orang tu lah. Ya. Itu zaman Bani Israel. Sampai 11 orang, lengkap 100 dibunuh orang. Tak berlaku zaman Nabi SAW sampai begitu sekali. Tapi berlaku zaman tu. Jadi ada benda-benda yang berlaku zaman tu tak ada zaman Nabi SAW. Baik yang tu yang ini. Jadi kalau begitu, kata mereka, kita ke kubur, kita tengok. Apa kalau boleh nak tengok situasi orang dalam kubur, cerita kepada kita macam mana keadaannya. Lalu mereka pergi dan mereka buat solat memohon pada Allah agar orang mati yang mereka nak tengok ini bangkit semula. Dia kubur dan cerita apa yang telah mereka alami. Takdir Allah Azza wa Jalla mengatas segala-galanya. Ma qaddarallahu ma syaa fa'al. Allah ni Tuhan yang maha berkuasa, dia tunjuk buktinya. Yang berlakunya ialah ketika mereka dalam keadaan sedang tunaikan solat, selesai semua sekali, muncul daripada alam kubur itu lelaki yang kepala warna putih, sedangkan sebahagian tubuhnya warna hitam. Putih kepala sebab dia ahli ibadah, ahli sujud. Kerana dia banyak bersujud, seorang ahli ibadah. Tetapi hitam sebelah tubuhnya. Jadi, peliklah orang yang datang pun tadi, kenapa pula di sebelah atasnya keadaan sujud, kepalanya nampak putih, bersih, tak ada masalah. Kalau dia tengok tubuhnya hitam. Lalu berkata si yang telah mati, bercakap, mengatakan, apa yang kamu semua inginkan daripada aku? Nak apa lagi? Kadang tahu nak apa? Lantas dia kata apa? Aku telah mati lama dah, bukan baru. Semenjak mi'atu amin, maksud beratus tahun dah mati. Ratus boleh, 100, 200 tak tahu, tapi 100 tahun lebih. Aku dah mati 100 tahun dah. Sejak 100 tahun lebih. Maksudnya, lama dah mati. Tetapi tengok, disebut. Kamu tengok aku punya nampak hitam tu, apa? Kesan daripada kesakitan kerana waktu mati dulu. Seolah-olahnya membakar dia. Ketika nak mati sakit sampai seolah terbakar tubuhnya. Dan kesan sampai sekarang. Maksudnya berapa masih ada lagi. Ini kata lelaki yang mati tadi kepada orang yang mau tadi. Sebab tu dia kata apa? Sebab itulah mohonlah kepada Allah agar dia mengangkat aku seperti itu. Kalau boleh aku nak sempurna balik macam aku tak tahan menanggung kesakitan sebab nak mati tu, aku mengalami kesakitan yang begitu dahsyat. Saya tak berani nak bawa penjelasan detail hari ini. Saya tak berani. Sebab ini bukan daripada perkara boleh kita detailkan. Tapi nak cerita secara umumnya, kematian itu menyakitkan.
Walaupun dia nak ahli ibadat, sujudnya kepada Allah banyak saya putih, mata putih, kepalanya saya matanya putih. Bagian ke atas lah putih, melampak sujudnya. Tapi, kesan kematian itu menyakitkan. Nak cerita Tuhan apa? Itulah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun dah mati ratus tahun lebih, tapi kesan kesakitan nak mati masih berada dalam perasaan atau rasa orang telah mati itu. Wallahualam. Saya kata tak berlebih nak, saya tak berani nak hukuman lebih. Sebab ini boleh jadi masuk cerita Israiliyat juga. Tapi diriwayatkan dalam kitab oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahmatullahi alaihi. Jadi apa rumusannya? Rumusan kita buat satu sajalah. Maksudnya, memang hujah sakit mati itu memang berlaku. Bukan takut umat Nabi Muhammad. Umat sebelum lagi. Zaman Nabi dulu pun pernah berlaku benda yang sama. Ketika nak mati, mereka diuji dengan kesakitan. Ini cerita yang dinukilkan oleh Abu Bakar bin Abu Shaybah dalam kitabnya. Diriwayatkan daripada Abu Hudbah, Ibrahim bin Hudbah, Anas bin Malik menceritakan kepada kami, Nabi pernah bersabda. Dan riwayat lain daripada Abu Hudbah, Ibrahim Hudbah ini ulama kemudian, bukan sahabat, tapi daripada siapa cerita awal. Anas bin Malik menceritakan kepada kami, Nabi pernah bersabda tentang kematian. Dan seketemu ini, kata Nabi SAW, Innal abda la yu'aliju karbal mauti wa sakaratal mauti wa inna mafasilahu ini dia apa ni? Kena baca dengan elok tu. Wa inna mafasilahu la yuslamu. Buang tasydid itu. Tasydid itu kena buang. Dia salah tu. La yuslamu ba'duha ala ba'din. Taqul alaika salamu tufariquni wa ufariquka ila yaumil qiyamati. Allahu Akbar. Anas bin Malik meriwayatkan Nabi pernah bersabda hal kematian. Kata Nabi sallallahu innal abda la yu'aliju karbal mauti wa sakaratil mauti. Setiap hamba, Nabi bersabda begitu. Innal abda, setiap hamba, kita lah, orang lain bukan, kita. Tak jangan kata orang lain, kita. Setiap hamba, kata Nabi, akan merasakan pedihnya kematian dan sakaratul maut. Itu jaminan Nabi kepada kita tentang kematian. Setiap kita akan rasai kesakitan dan kepedihan kematian ini. Terjemah korban ini ujian. Sakitlah tu. Kata Nabi SAW, wa inna mafasilahu la yuslamu ba'duha ala ba'din. Sendinya akan beri salam kepada yang lain. Maksud apa tu? Anggota badan kita ni seolah bercakap. Sendi tangan, sendi kaki akan kata, teruknya, sakitnya, kamu macam mana? Contoh, macam tu lah, seolah macam tu. Nabi nak bayangkan suatu saat kita bercakap. Tulang kita bercakap, tulang kaki, tulang lutut, tulang pipi, tulang bercakap. Sakitnya, susahnya, sakitnya, macam mana kamu? Seolah bercakap, sebab masing-masing meratap kesakitan. Makna apa? Jasad ini menerima kesakitan. Baik sendi tulang, sendi tangan, sendi kaki, lutut, semuanya seolah bercakap, alaikas salam tufariquni wa ufariqu ila yaumil qiyamati. Seolahnya, jangan kita tengok dia, oh, sendi tulang bercakap je, tak dengar pun. Tak, seolah bercakap. Kerana kesakitan yang alami, kata Rasulullah, taqul, sendi berkata kepada sendi yang lain, alaikas salam tufariquni wa ufariquka ila yaumil qiyamati. Kamu selamat, kamu tinggalkanku, aku meninggalkanmu hingga kiamat. Nabi nak cerita kepada kita, tuan-tuan, begini. Hadir kena faham dengan betul.
Maksud Nabi nak sampai kepada kita bahawa si mati tadi, ketika mati, itulah tulang belulangnya. Kita nak mati kita, tuan-tuan. Tulang kita bukan tulang kaki kita, tulang lutut kita, tulang pipi kita, tulang tangan kita. Seolah bercakap kepada Tuhan nak mati, sakit, sakit, sakit. Jadi si mati akan merasa kesakitan. Dan berkatalah tulang-tulang yang sakit sendiri, sakit kata apa? Keselamatan, mudah-mudahan kamu selamat. Dikatakan pasal apa tu? Kepada orang nak mati. Mudah-mudahan kamu selamat, kamu tenang, kamu diberi rezeki oleh Allah keselamatan, bukan menyusahkan. Dan kata dia, kamu akan meninggalkanku. Maksudnya, kita berpisah di hari ini. Hari ini dah sampai masa kamu menerima saksian pedih dan berpisahlah kita hari ini. Maksud apa? Maksudnya, inilah penamat kepada sebuah kehidupan. Penamat sebuah kehidupan. Kesakitan dirasai. Keperitan dirasai. Kepedihan dirasai oleh si mati nak mati. Jadi gambar yang kami sebut berita bagaimana itulah yang akan dialami oleh setiap kita. Nabi kata, innal abda, setiap kita akan ada kematian. Wa ufariquka ila yaumil qiyamati, aku akan meninggal kamu hingga hari kiamat. Maksudnya, setakat inilah ujian yang datang ketika nak mati, dan ianya akan bertemu kita nanti hari kiamat. Sebab tak ada ulama yang kata dengan maksud jasad kita ini akan dipulihkan kembali, dibentuk semula bila menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dengan maksud yang lain, kita matilah dengan jasad kita akan hancur lebur, dimakan oleh ulat tanah, tapi sampai masa jasad ini akan kembali bercantum menjadi insan semula menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Al-Muhasibi. Ini ulama kemudian juga menyatakan dalam kitab Ar-Ri'ayah bahawa Allah Subhanahu wa taala berkata Nabi Ibrahim. Ini cerita tentang Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Wahai kekasihku, bagaimana kamu rasakan mati? Ibrahim menjawab, kematian bagiku seperti striker amat panas yang digosokkan pada kain bulu yang basah hingga kain bulu tersebut kering sekelip mata. Allah kemudian berkata, sesungguhnya kami telah mudahkan kematianmu. Direkodkan oleh Al-Muhasibi dalam kitabnya tentang penceritaan. Ketika Nabi Ibrahim meninggal dunia, Tuhan tanya dia, macam mana kamu rasa mati Ibrahim? Nabi Ibrahim alaihissalam. Kata Ibrahim, wahai Tuhan, sakit amat sangat. Seumpama setrika yang panas diletak atas kain bulu yang basah. Secara mudah begitu sekali, kain basah jadi kering kerana kepanasan yang membakar tadi. Lalu kata Allah Azza wa Jalla, itu aku telah mudahkan kematian kamu. Setakat itu kematian dah aku mudahkan, maksud aku dah ringankan. Dan kamu rasa berat, macam setrika yang panas atau kain berbulu boleh hilangkan basahnya sampai kering begitu sekali. Kata Allah, kematian kamu itu aku dah ringankan. Kesakitan itu aku dah ringankan. Ringan macam tu. Wallahu a'lam. Kita kena setrika panas sikit, terkena, tengah-tengah setrika terkena, oh kita macam isteri tak tahulah, boleh jadi menangis. Allah, panas sakit. Kena pula tengok-tengok ada. Ini tekap setrika. Tekap setrika atas tangan, atas kaki, atas muka contohnya. Waktu kadang kita boleh tengok cerita-cerita penyaksaan kepada seorang, ada kes berlaku kan. Anak-anak kecil terakap setrika oleh mak sendiri, ibu tiri, macam cerita lah. Kita boleh bayangkan setrika tak di BP atas tangan. Tak tahu nak kata apa tuan-tuan. Tak boleh bayangkan. Jadi cerita Nabi Ibrahim, kata Allah Azza wa Jalla, kamu sakit macam tu, aku dah ringan pun kepada kamu Ibrahim alaihissalatu wassalam. Diceritakan bahawa ketika roh Nabi Musa alaihissalatu wassalam sikit lagi sampai kepada Allah,
Ini cerita lagi. Kematian Nabi-Nabi pula dah. Tadi Nabi Ibrahim yang diringankan. Walaupun begitu, kata ringan dah kematian itu. Diceritakan ketika roh Nabi Musa sampai kepada Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman kepada Musa, wahai Musa, bagaimana kau merasakan mati? Roh Musa menjawab, kematian yang kurasa seperti burung hidup dipanggang atas panggangan. Itulah rasa kematian Nabi Musa. Seumpama burung hidup letak di atas api yang membakar, tempat manggang. Tanpa sembelih, tanpa apa, letak begitu je. Bayangkan keperitan burung yang masih hidup tadi, mungkin dengan keadaan tak tahu apalah. Amat dahsyat kesakitannya. Amat dahsyat kesakitan. Itu bayangan Nabi Musa sallallahu alaihi wasallam. Penghujungnya sikit lagi. Dalam riwayat yang menyatakan, ada kedua menyatakan, kematian bagiku, kata Musa, bagaikan kambing dilapah hidup-hidup. Ini cerita kedahsyatan. Kambing pegang saja, lapah saja dengan pisau. Bayangkan kesakitan macam mana. Dengan suara kambing yang mungkin begitu sekali dahsyat keluar. Sebab apa? Pisau melapah tubuhnya, dia tengah-tengah pegang, kita pegang, dia hidup lagi. Bayangkanlah. Masa apa nak cuba, boleh juga. Pegang pisau, pegang tangan, hirihlah. Boleh 2 cm ke? Nak rasa? Jangan buat. Itu tak boleh. Ya. Jadi tuan-tuan sekalian, kesimpulannya, setakat kita baca tadi, cukuplah untuk jadikan kita ambil iktibar. Yang penting, noktah utama kita ini, tuan-tuan, ialah mati adalah sakit dan menyakitkan. Tetapi, ia boleh meredakan amal soleh kita. Reda mana bukan tak sakit. Diberikan Allah keredaan yang tidak sampai tahap menyusahkan kita dengan izin Allah ke amal soleh kita. Patutlah kita minta pada Allah Azza wa Jalla mati dalam husnul khatimah. Mati dengan amal soleh. Mati dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Ya Karim, Ya Mannan. Ramadan, tuan-tuan, peluang kita untuk mohon kepada Allah segala-galanya. Keampunan, kerahmatan, keselamatan, dimudahkan kematian, mati dalam keimanan, mati usul khatimah, mati rahmat Allah SWT. Maka kesempatan insyaAllah yang berbaki kita akan sambung nanti lepas Ramadan insyaAllah. Aqulu qawli hadha, astaghfirullahal azim li wa lakum lisairil muslimin wal muslimat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. اللهم ارحمنا بنعمة الإيمان والإسلام. اللهم ارحمنا بنعمة الإيمان والإسلام. اللهم ارحمنا بنعمة الإيمان والإسلام. اللهم أمتنا على الإيمان. اللهم أمتنا على الإسلام. إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. تقبل يا كريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Selamat teruskan ibadat Ramadan. Mudah-mudahan Allah temukan kita insyaAllah pada Ramadan dalam suasana yang sebaik-baik. Amin. Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.